Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry for not being there with you today. So now we continue the composite function. So this is the tricky part of composite function. Alright, so dekat sini example 10. Nanti tengoklah page berapa. Okay, example 10, the function f is defined by fx is equals to x minus 2. Okay, so now find the function gx. Find the g for each of the following. So untuk a ni, f dia bagi f gx equals to 8x minus 7. Okay, untuk yang jenis a ni dia senang lah. Dia senang. Yang B tu satu lagi yang dia tricky sikit. So now dalam yang kita nak cari ni, maknanya G yang kita nak cari ni berada di sebelah dalam. Ini yang dalam, ini yang luar. Okay, so yang dalam sekarang Gx dan kita nak carilah Gx tu. So what do you do is, kalau function yang dia nak cari itu berada di sebelah dalam, so you ambil yang di sebelah luar ni, which is fx. So kita dululah, fx is x minus 2. So now if we put gx as the object, so you ada dekat sini gx minus 2. Betul tak? Because this is object and you ganti object tu. Okay, so fgx ni sama dengan apa? Fgx ni sama dengan, okay, so di sini yang kamu ganti 8x minus 7. Okay, so you ada gx minus 2 equals to 8x minus 7. Okay, so what is gx? So you just rearrange sampailah tinggal gx sahaja satu-satu dekat situ. So 8x minus 7 plus 2 and you will get gx equals to 8x minus 5. Okay, jangan biar jawapan ni macam ni. Tak ada gx tu. You have to write gx. Last kali tu kena tulis gx. Okay, kita kan suka letak sama dengan saja kan, sampai hujung kan. So last kali you should put gx. Right? Boleh tak? Okay, ini kalau yang sebelah dalam. Macam biasalah, kalau tak faham, ulang lagi sekali. Right? So kalau yang sebelah luar, okay, sebelah luar, cikgu tulis kat bawah. Okay, sebelah luar, dia macam ni pula. Dia line sikit. Okay, okay, untuk B soalan dia, dia bagi G fx equals to x minus 2 plus 3x minus 5. So sekarang dia nak ni berada di luar. Okay, so kalau kita buat macam yang selalu kita buat lah kan, G fx tadi adalah x minus 2. Betul tak? Okay, tapi you tak boleh buat macam ni tau. X minus 2 square plus 3x minus 2 minus 5. Okay, this is wrong. You akan dapat balik jawapan yang sama. Okay, kita bukan nak yang tu. Bukan, dia jadi salah sebab apa? Sebab kita bukan nak x minus 2. Kita nak apa? Kita bukan nak gx minus 2. Kita hanya nak gx. So sebenarnya apa yang you kena buat? Okay, x minus 2. Kita nak dia jadikan dia x. Maknanya kita kena buat apa? X minus 2 plus 2 kan? Okay, ataupun ni salah lah Cik Badam. Okay, jangan buat macam ni. Dia tak boleh ganti macam tu. Dia special sikit.
Okey, untuk soalan yang kita baca buku teks lah. Untuk soalan yang G dia, yang dia nak tu berada di sebelah luar, G ni, di luar ni, okey. Kamu let. Let yang dalam tu. Okey. Kita let y equals to fx tadi x minus 2. So, kita jadikan x tu sebagai subjek. So, dia dapat y plus 2. Okay. So, kalau kita gantikan fx ni tadi, g fx tu adalah x minus 2. Kan? Yang ni kita tulis dulu. Tambah 3x tolak 5. So, x minus 2 is gy. Ni y lah. Ni kan? Awak nampak tak? Y. Lepas tu, yang ni, x ni, you gantikan dengan yang ni. Y plus 2. Tambah 3y plus 2. Minus 5. Okay. So, gy equals to, ini semua you expand. 4y plus 4. Plus 3y plus 6 minus 5. So, gy equals to y square. Okay, y square mana lagi? Y square tambah 7y. 10 minus 5, 5. Plus 5. Okay, so nampak tak kat sini sekarang dia gy. Okay, dan sini semua pun y. Ni you boleh lah tukar sebab sekarang kita nak gx. So, just gx sama dengan x square tambah 7x tambah 5. Okay, faham tak? So, step untuk yang berada di sebelah dalam. 1, let y. Okay, 2, let y, cari x sebagai subjek, x as subjek. Okay, masukkan substitute. Lepas tu 4. Apa ni, nombor salah. 4. Okay, lepas tu kita dapat gy. Tukarlah kepada gx. Okay, boleh? Kalau tak boleh, ulang lagi sekali. You let y. Lepas tu jadikan x sebagai subjek. You substitute. Substitute y ni. Saya tukar kepada y. Ni nampak tak? Ni x ni kita tukar lah. Tukarkan yang mana? Yang ni. Okay. So, last sekali. Bila you dah dapat dalam ni y, baru you ganti dengan x. Bila sini dah y ni, nampak tak? Ni sini y, sini pun y. Okay, dia macam dah cantik lah dia punya function, dah betul dah function dia. Barulah kita boleh tukar semua tu kepada x. Macam kita ganti bintang tu. Okay, yang ni tadi kita tak boleh ganti bintang. Ni lain. Okay, boleh?